formula berjaya dalam tabungan adalah kita simpan dulu barulah kita belanja. Kata mentor-mentor kewangan, kita kena simpan at least 10% daripada pendapatan kita untuk kita jadikan simpanan emas. Jadi kena ada simpanan dalam jangka masa pendek dan kita pun kena ada simpanan dalam jangka masa panjang juga. Okey? Kalau simpanan jangka masa pendek tu simpan aja dekat tabung haji ataupun ASB, dan kalau untuk jangka masa panjang kita simpanlah dalam bentuk emas, tuan-puan. Jadi untuk make sure yang kita ada simpanan yang kita berjaya menyimpan, formulanya hanya satu, tuan-puan. Formulanya yang utama adalah kita bila gaji je ada pendapatan je, kita jangan belanja dulu baru kita simpan, tapi kita kena simpan dulu barulah kita belanja. Kalau kita ikut formula yang betul, barulah kita akan berjaya dalam tabungan yang kita buat. Kita try dulu, simpan dulu baru belanja. Jangan lupa gaji hari tu simpan dulu baru belanja, jangan belanja dulu baru simpan. Kalau kita simpan kekayaan kita dalam bentuk duit, mudah terbelanja. Jadi why not kita tukarkan cara kita menyimpan kena tu, daripada kita simpan duit, kita simpan emas. Okey, simpan dulu baru belanja. Kalau yang belum ada akaun simpan emas Public Gold dan nak bermula nyimpan emas dekat situ, boleh je kita orang kontak kami, boleh klik link di bio kami guide sebaiknya.